Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di luar sana. Anda bersama saya lagi, Airul Izani, host anda. Seperti biasa kita akan menemu ramah tetamu istimewa kita dari semua peringkat di Selangor Industrial Corporation. Dan hari ini bersama dengan tetamu wanita kita, first time, iaitu Ketua Pegawai Kewangan Selangor Industrial Corporation, Puan Nur Azlina. Selamat datang Puan Nur Azlina. Terima kasih kerana hadir. Saya panggil Puan Lin lah lebih mesra. Okey. Baik Puan Lin, pada hari ini kita sebelum ni kita dah interview dengan CEO, kita dengan interview dengan COO. Hari ini bersama dengan CFO. Orang putihnya CFO. Alright. Kita nak tanya kepada soalan yang pertama lah. Terhadap Puan Lin. Boleh Puan Lin perkenalkanlah sedikit background Puan Lin dalam kerjaya Puan Lin ni. Daripada mana permulaannya sehingga masuk ke Selangor Industrial Corporation dan sekarang. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua. Saya Nur Azlina Mansur, Ketua Pegawai Kewangan di Selangor Industrial Corporation Sdn Bhd. Okey, saya telah berada di SIC selama 18 tahun dan kerjaya saya bermula sebagai seorang juru audit di Coopers and Lybrand pada tahun 1997. Okey. So pada masa itu Coopers and Lybrand masih lagi bertapak as Coopers and Lybrand sebelum dia bergabung dengan Pricewaterhouse dan jadi PricewaterhouseCoopers. Right. Okay, rutin saya sebagai seorang juru audit pada ketika itu adalah mengaudit akaun-akaun syarikat. Okey. Right. Selepas saya meninggalkan bidang audit, saya masuk kepada corporate line untuk menimba pengalaman lah. So berbekalkan pengalaman saya di bidang pengauditan. Jadi saya banyak belajar lah dalam dunia corporate. Tetapi selepas keluar daripada audit tu, dunia corporate saya bermula daripada bawah. I see. Bermula daripada bawah sebagai seorang account executive yang melaksanakan tugas-tugas seperti mana fresh grad lah. Tetapi pengalaman audit tu sebenarnya mengajar saya bagaimana nak menguruskan account tu dengan lebih cekap dan lebih tepat. Baik. Jadi ia sangat bagi saya sangat berguna lah. Jadi saya sebenarnya menyarankanlah kepada anak-anak muda yang baru lepas grad kan dalam bidang accounting, degree in accountancy ataupun ECCA, masuklah ke dalam ke firma audit untuk menimba pengalaman anda sebagai seorang juru audit kan, sebab ianya sangat memberi pengajaran. Ia sangat bermanfaat untuk anda meneruskan kerjaya anda pada masa hadapan. Baik. Okay, fast forward, adalah beberapa company yang saya join sebelum saya masuk ke SIC sebagai seorang accountant pada tahun 2008. Saya bermula sebagai seorang accountant. Of course, saya menerajui jabatan keuangan finance department dan report kepada my CEO, mantan CEO lah pada masa dulu. Baik. Jadi so sehingga sekarang maksudnya dekat SIC tu sebagai account executive ke? Accountant. Saya masuk sebagai seorang accountant. Okey. Di bawah saya saya ingat ada beberapa orang staff lah yang report kepada saya dan saya mereport kepada CEO. Baik. Jadi sebenarnya pengalaman saya sebelum saya masuk ke SIC, saya bekerja di satu syarikat yang saya rasa saya amat berterima kasih kepada my former boss kerana dia memberi opportunity kepada saya untuk menerajui syarikat. Beliau lah kerana beliau merupakan seorang pilot mas, tetapi menjalankan perniagaan. Jadi dia memberi kepercayaan kepada saya menerajui syarikat beliau, bukan hanya sekadar melaksanakan kerja-kerja audit dan account. Saya juga menjaga keseluruhan syarikat beliau dan
run Kira his macam business lah. managing Membantu lah. dia, yes, managing his business lah. Okay. So saya rasa pengalaman itu sangat berharga yang saya bawa ke SIC apabila I see. saya masuk lah. Saya masuk dan saya kiranya dah 18 tahun, menghampiri 19 tahun pada tahun hadapan. Dan sehingga ialah beberapa jawatan, saya telah Dia naik pangkat. kenaikan pangkat saya, beberapa kenaikan pangkat saya telah lalui sepanjang 18 tahun. Sehingga sekarang lah sebagai Ketua Pegawai Kewangan di SIC. Itu memang sangat inspirasi lah bagi kita ni. Bukan mudah, tetapi dengan adanya usaha, InsyaAllah kita akan capai impian kita. Okay, baik Puan Lin. Sekarang ni kita dah tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan background Puan Lin. So sekarang ni siapa orang kata idola ataupun someone, ataupun bukan someone lah, ataupun siapa-siapa je lah yang jadi inspiration kepada Puan Lin dalam bidang kerjaya Puan Lin ni? Okay, saya seorang anak tunggal. Jadi mungkin disebabkan itu arwah ayah dan arwah ibu saya agak inspirasi lah. Ya, fokus untuk membesarkan saya untuk menjadi seorang yang berjaya. Dan selain daripada itu, saya percaya kepada diri saya sendiri. Setiap apa yang saya laksanakan, apa keputusan yang saya buat, saya percaya kepada diri saya sendiri. Saya rasa kita perlu yakin, setiap orang lah bagi saya, dia perlu yakin kepada diri dia sendiri. InsyaAllah dia akan percaya kalau dia yakin pada diri. And then you can inspire people. So kalau diri kita sendiri tidak yakin, bagaimana kita ingin mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk sama-sama untuk sama-sama percayalah dan yakin pada keputusan kita, kepada apa yang kita bakal laksanakan. Yang paling penting tu Puan Lin sebenarnya kepercayaan pada diri sendirilah. Kalau kita tak percaya dengan kebolehan kita, kita tak boleh nak inspire orang lain lah. Itu je. Ya, betul. Bagi saya, pengalaman saya, my previous experience, pengalaman saya daripada bidang audit dan juga menerajui syarikat my former boss, benda itu sangat membantu bagi saya untuk membuat keputusan, untuk buatkan lagi matang lah menerajui SIC lah sebagai Ketua Pegawai Kewangan. Baik. Saya rasa banyak cabaran, especially bila kita berada dalam industri yang pelbagai perniagaan yang kita laksanakan. Cabaran-cabaran dia sangat banyak dan setiap hari akan ada saja cabaran. Tapi yang paling penting percaya pada diri sendiri. Kita memang kena percaya pada diri sendiri. You have to believe in yourself. Memang kena. Then you can inspire people. Betul, saya setuju dengan itu. Baik Puan Lin, sungguh inspirasi kisah tadi. Dan Puan Lin, seterusnya kita nak tanya berkenaan dengan sepanjang Puan Lin di SIC ni. Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Ya, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Okey, apakah pengalaman yang paling berharga sekali Puan Lin sepanjang kerja di SIC? Okey, pengalaman yang paling berharga, saya rasa sepanjang saya berkhidmat selama 18 tahun di SIC, saya berada di bawah 3 orang kepimpinan CEO yang saya rasa masing-masing mempunyai kelebihan dan kekuatan masing-masing. Saya banyak belajar daripada mereka dalam membuat keputusan, dalam berkomunikasi dan berinteraksi lah. Saya rasa itu salah satu pengalaman yang paling berharga. Dan juga saya juga apabila masuk ke SIC, saya mempunyai tim keuangan saya yang sebenarnya yang ramai yang lebih tua daripada usia saya dikala saya join SIC, disebabkan mereka telah lebih lama berkhidmat daripada saya, dan lebih berusia. Jadi
Yang tu antara momen yang seronok lah Ya. Sebab Ada yang lebih muda, ada yang lebih berusia, yang masing-masing mempunyai pengalaman. Dia boleh jadi cabaran, tapi sebenarnya boleh jadi orang kata it depends kalau if you cabaran, di mana-mana saja ada cabaran. Betul. But if you turn the cabaran into positive, it become positive. Tetapi kalau you fikir cabaran tu adalah satu yang negatif, and definitely akan going nowhere lah. Yes. Going nowhere lah. Betul. Saya setuju. Baik. Okay, nice. 3 zaman berbeza dengan kepimpinan yang berbeza CEO daripada 2008 tu. So sedikit sebanyak Puan Lin lebih memantapkan lagi career Puan Lin lah sehingga sampailah sekarang ni. Okay, baik Puan Lin. Tadi in terms of pengalaman. Sekarang saya nak tanya in terms of budaya kerja pula. Bagi Puan Lin, apakah budaya kerja yang baik untuk sesebuah syarikat lah? Okay. Budaya kerja ni ialah di dalam organisasi ni kita tak dapat lari dari berbagai-bagai kerenah, cabaran. Tetapi yang paling baik adalah budaya kerja yang positif. You saling menghormati. At the end of the day, bila kita nak buat keputusan, kita pun juga menghormati pandangan orang lain lah sebelum kita buat keputusan. So memang perlu ada budaya kerja yang positif. Budaya kerja yang positif. Dan toleransi lah kan. Yes. Toleransi tu penting lah. Yes. Baik Puan Lin. Okay. Baik Puan Lin, kita talking about cabaran lagi cabaran. Bagi Puan Lin lah, sebagai seorang wanita yang berada di posisi yang kedua tertinggi dalam syarikat ataupun di setengah tempat lain posisi yang paling tinggi dalam syarikat. Jadi apakah cabaran yang dihadapi oleh Puan Lin dan bagaimana cara Puan Lin mengatasi cabaran tersebut? Okay. Cabaran itu memang ada setiap hari. Kita memang tidak dapat lari daripada cabaran, especially bila dalam kedudukan yang position seperti saya yang terpaksa buat decision. Memang ada. Dan dia cabaran itu sebenarnya bergantung bagaimana cara kita menyelesaikan. So yang penting macam mana you nak tangani cabaran itu untuk mendapatkan keputusan yang fair, yang terbaik, dan bukan sebenarnya bilangan cabaran tu. Macam mana cara you nak solve that cabaran. That's very important lah. Baik. Okay. Baik. Satu input yang sebenarnya setiap situasi tu kan, besar atau kecil, kita perlu lebih bijak untuk membaca lah. Membaca keadaan supaya kita dapat membuat keputusan dengan lebih cepat dan tepat, dan dapat memahami manusia itu dengan lebih mendalam. Baik, satu input yang bermanfaat pada semua yang mendengar daripada hari ini. Okay, Puan Lin, let's say kalau ada seorang wanita yang fresh grad lah, kiranya dia bercita-cita tinggi dalam bidang kerja profesional, tak kisahlah apa-apa bidang lah. So kita take for example seorang graduan fresh grad dalam SCCA ke dan sebagainya. So dia nak melangkah ke dalam macam kita sekarang bidang corporate. So apa nasihat Puan Lin kepada seseorang ini? Saya bukanlah orang yang terbaik untuk memberi nasihat. Tetapi bagi those yang baru lepas grad, those SCCA student, apa yang saya boleh not to say nasihat lah, kongsikanlah, share, bermulalah dari bawah. Bermulalah dari bawah, kerana apabila kita bermula dari bawah, kita akan lebih memahami situasi. Kita akan lebih faham proses kerja itu dengan lebih mendalam. Macam sebelum tadi di awal podcast saya ada mention that saya bermula berjaya saya sebagai seorang juru audit, dan saya rasa benda itu sangat memberi pengalaman dan benefit lah kepada saya. Dan selepas itu bila saya masuk ke junior corporate, saya juga bermula daripada bawah. Jadi itu sangat penting lah apabila satu hari nanti anak-anak muda yang akan menerajui sesuatu organisasi, apabila dia bermula daripada bawah,
macam saya bagi tahulah, you lebih memahami the process. Okay. So apabila anak-anak buah anda buat kerja, kita akan lebih cepat. I mean, you have to become meticulous lah. Attention to detail, very meticulous, dan kita akan tahu apa kesilapan-kesilapan yang dibuat sebab kita telah melalui prosesnya seawal usia kita selepas grad tu. Jadi kita sekiranya kita tidak bermula daripada bawah, kita tidak akan memahami proses itu dengan lebih mendalam, dan kita tidak mengenali realiti cabaran di lapangan. Jadi saya rasa itu memang sangat penting lah sebelum anda semua menjadi seorang yang yang memegang jawatan yang tinggi pada satu hari nanti, laluilah segala prosesnya. InsyaAllah anda akan menjadi seorang yang berjaya. Yes, insyaAllah. Harapan saya agar SIC akan terus maju, terutamanya dari segi kewangan, aliran tunai, dan juga kekal kukuh dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, dalam keadaan ekonomi yang perubahan ekonomi lah. Baik. Jadi sekarang ni banyak kepada teknologi, jadi kita pun kena shift towards that lah. Kena adapt lah. Adapt and shift towards that lah. Baik. Dan tadi Cik Airul kata apa nasihat kepada generasi muda, youngster yang di SIC ni, apa ke pesan yang Puan Lee? Okey. Akhir sekali lah apa Cik Airul cakap, akhir sekali kan, seorang wanita dan seorang ketua yang berjaya, dia bukan sahaja diukur dari segi jawatan dan pencapaian, tetapi dari segi kemampuan memimpin dengan hati, kemampuan memimpin dengan hati dan memberi inspirasi kepada orang lain. Wow. Cukup cantik orang kata tu nasihat pengajaran yang baik sekali. Apabila kita nak menegur, kita harus menegur dengan hati. Hati dia akan ikhlas, dan saya rasa apa saja yang kita perlu, yang kita laksanakan, keikhlasan itu perlu ada. Kita nak menegur, perlu keikhlasan itu perlu. InsyaAllah semua will be fine. Dan bukan kita menegur tu sebab kita benci ataupun kita marah, tapi sebenarnya untuk kebaikan dua-dua belah pihak juga sebenarnya. Dan saya rasa itu saja segmen podcast kita pada hari ini bersama dengan Ketua Pegawai Kewangan SIC Puan Nur Azlina Mansor. Kita nak ucapkan terima kasih Puan Nur Azlina kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Sembang Santai Podcast. Dan kepada penonton di luar sana, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai SIC, anda boleh pergi ke social media rasmi kami di bahagian description di bawah. Dan kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Dan sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nur Azlina. Dan insyaAllah kita jumpa pada episod yang seterusnya dalam SIC Sembang Santai Podcast. Assalamualaikum. Assalamualaikum.